Bila kawan-kawan I expand diorang punya business, I sebagai kawan, I sangatlah happy. I pula jenis kalau I tengok kawan-kawan I ni keluarkan sesuatu produk, tak kisahlah pada masa akan datang ataupun pada masa akan kini, I cuba untuk support semampu mana yang I boleh. If you guys kenal Tony, Tony ni kerap sangat-sangat tengok dia live, tengok dia promote dia punya perfume. I pun apa lagi, I beli semua. Bukan beli semata-mata, sebabkan dia I rasa dia baru launch. Sebab I tengok banyak good feedback, padahal dia baru je launch. So I tak tahu nak pilih yang mana. Sebab I tak pernah bau semua, I beli semua sekali. Ni keluarkan perfume yang memang khas untuk unisex. Laki perempuan boleh pakai. Memang bau kotak dia pun dah wangi, apatah lagi bau-bau dia. Okay. Dekat I ada 6 jenis perfume. Untuk inilah botolnya. I suka botol macam ni sebab dia nampak elegan. Got the first one, yang ni sweet petal. Oh, yang ni dia macam ada bau pear. Dia macam pear manis-manis macam tu. Yang ni yang sweet petal. Oh, okay, kejap. First bau petal. Second bau, dia macam ada bau, dia macam musky sikit. Second one, kita ada Secret Noir. Aku macam pernah bau lah yang ni. Ni sangatlah soft. Ini sweet, soft sangat-sangat bau dia. Ni pula Sugar Lost. Oh, I know what smell is this. Oh, sedapnya ni. Oh, dia tahu tak? Bau blue, dia macam bubble gum. Sumpah bau gula-gula. Oh, ni sedap. Dia macam ada hint macam vanilla sikit ke tak silap I. Semua sedap ni. Oh, yang ni pun sedap. Ni bau bubble gum. Sumpah ni bau bubble gum. Sumpah sedap. This is sweet honey. I tak spray lagi, I dah bau. I rasa yang bau kotak tu bau ni, tahu tak? Sedap. Sweet honey. This is Lux Blossom. Oh, I like this one. Ini sumpah bau I. Okay. Wangi. Lux Blossom. Yang ni last one, Silent Glow. Oh, dia macam, okay, yang ni bau spices sikit. Sesuai untuk lelaki, Silent Glow. Ni, Silent Glow ni, you bayangkan lelaki yang pakai gel, naik ke atas buat